Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man wala. Anda bersama saya Ustaz Amin dalam rancangan Tiang Kehidupan. Moga-moga tiang kehidupan inilah yang akan kita kukuhkan agar kehidupan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang kehidupan membawakan kepada anda sketsa kehidupan masyarakat, dan dalam masa yang sama kita bicarakan tentang satu aktiviti paling istimewa, street dakwah. Dalam street dakwah ni kita tengok macam mana orang bersukan dan juga bagaimana mereka sihatkan badan. Kali ini kita nak kaitkan pula bagaimana solat dan juga sukan dapat memberikan kecergasan dalam hidup kita. Bila sebut pasal kecergasan dan sukan kan, sememangnya tak boleh lari apabila Islam ni pun sebut dalam satu pepatahnya, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat pada badan yang cergas. Kalau akal kita nak sihat, akal kita nak bagus, badan kita pun kenalah sihat. Sebab itu hari ni bila cerita-cerita pasal sukan, yang kat luar sana yang masih lagi bersukan bagus. Ibu-ibu suri rumah tu, Ustaz, saya tak ada masa lah Ustaz nak bersukan Ustaz, tapi saya ni keluar peluh. Mana tidaknya, dialah yang basuh baju, sidai baju, mop rumah, vacuum rumah, itu pun sukan juga. Tak ada masalah. Janji kita cergas. Opa-opa hantar-hantar kat kampung tu pergi menanam, pergi menebeh, pergi motong pokok, itu pun senaman. Makna kata, apa saja aktiviti luar yang kita boleh buat untuk kecergasan badan kita, jangan kita tinggalkan. Aduh. Hoi, sabar. Apa benda kau buat ni? Orang tengah jom 4 bintang kau. Joget-joget pula. Apa ni? Penatlah kau ni. Banyak benda nak kena lompat bintang lah, apalah. Yang kita kena ambil tahu sekarang ni, mana kawan kita? Iyalah, Azlan. Azlan mana? Azlan tadi, aku rasa aku tak nampak dia pagi tadi. Kau nampak dia? Tak ada. Itu yang aku tanya tu. Mana Azlan ni? Tahulah. Tu. Hai, mendatang apa dia tunggang? Jaga. Kau tolong. Susah nak bangun tu, berat tu nak naik. Aku tolong. Alah siannya. Tak. Berat sangat ni. Kau daripada mana? Aku daripada masjid lah. Aku bawa solat subuh tadi. Eloklah tu. Dah ada dah semua kita bertiga ni. Jom, kita mulakan senaman lah. Alang-alang dah Azlan dah ada ni. Jomlah sekali. Pergi. Aku dah solat subuh tadi. Solat subuh tu kan macam senaman. Macam mana pula senaman dekat masjid? Tak pernah lagi aku tengok tau. Rukun solat tu kan macam senaman. Kita rukuk, kita sujud. Kan macam senaman tu. Pula dah. Tapi betul juga Sebab bukan apa, masa aku solat ni, badan aku ni sakit-sakit tau. Kalau aku solat pun penat je rasa. Ni kalau aku rukuk, semput tau. Apa pula? Mana ada orang solat isap rukuk? Bukan isap rukuk. Rukuk. Oh, rukuk. Masa aku rukuk tu, ni kan, bila bangun tu, aduh, semput je rasa. Kau cuba dulu. Nanti bila kau dah buat, dah hari-hari buat, kau akan rasa badan kau ringan, minda kau ringan. Secara tak langsung lah orang kata, kita solat pun boleh fit. Sekarang ni, kita pergi belakang, tengah hari Zuhur nanti, kita senam. Senaman Zuhur. Kau jangan lupa ambil basikal kau ni. Solat tu. Yelah. Ini baru sikit dah penat. Kau dengar. Wih, teruk ni. Last aku jumpa orang ni, besok dah tak ada tau. Ni. Korang hajar betul. Betul juga takut pula aku. Tunggu aku. Sebenarnya solat juga adalah salah satu cara untuk menghidupkan kecergasan dalam badan. Sebab itu solat ni aktiviti badan. Kita tengok, ada berdiri tegak, kemudian ada rukuk,
kemudian ada i'tidal, bangun balik, kemudian ada sujud, kemudian kita bangun balik dan kita buat berulang-ulang kali. 2 rakaat, mana kata 2 kali, 4 kali, 4 kali, 3 kali dan akhirnya 4 kali. Walaupun malam, walaupun awal pagi, kita diajar untuk menggerakkan tubuh badan kita. Apa istimewanya dan apa hikmahnya? Ini kita nak cerita. Sebenarnya bila badan kita sentiasa bergerak, maka peredaran darah kita jadi lancar. Bila darah kita jadi lancar, maka insya-Allah kita akan bebas daripada sakit-sakit yang berat. Dan 2 nikmat yang Nabi kata jangan kita sia-siakan, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Kena banyak bersenam. Yang kedua, nikmat sihat. Jarang orang hari ini ada nikmat kesihatan yang sempurna. Muda-muda lagi dah ada sakit. Sebab tu kita ubah gaya hidup kita. Ubah gaya hidup kita. Penyakit ni kadang-kadang bukan sebab orang itu, sebab orang ini. Dia sebabkan gaya hidup kita. Jadi ubah gaya hidup kita daripada pagi dah mula bersenam. Dan ketika kita melaksanakan solat, aktiviti badan kita bergerak, kita sedang bersenam. Dan itulah sukan kita. Sudahlah ketika kita solat, kita dapat berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat menjiwai ibadah ini dan aktiviti badan kita jadi aktif, badan kita jadi cergas. Rugilah kalau orang yang boleh berjoging, orang boleh brisk walk, orang boleh berjalan jauh tapi tak boleh solat. Problem juga tu. Jadi kalau dia boleh jogging, dia boleh angkat berat, takkan tak boleh nak angkat selimut. Satu hari pernah seorang lelaki jalan depan Sayyidina Umar. Perut dia besar. Sayyidina Umar pun pegang perut dia, kata, ni apa ni? Dia pun jawab, inilah rahmat daripada Tuhanku. Maka Sayyidina Umar cakap, apa tak? Ni bukan rahmat, ni bala daripada Tuhan. Seolah-olah Sayyidina Umar tak suka betul dengan orang perut besar. Saya muhasabahlah. Sebab apa? Bila perut kita besar, kita tak fit. Bila tak fit, kita tak mampu nak lakukan ibadah dengan selesa dan terbaik. Kenapa? Sebab bila kita berdiri untuk solat, bila kita nak rukuk untuk solat, dia mulalah macam saya ni ada perut. Kemudian sujud. Sebab tu ramai orang semakin berusia, dia tak boleh nak tahiyat awal, tahiyat akhir. Sedangkan bayangkan Nabi pada umur 40 panjat Gua Hira. Nabi pada umur 50 pergi perang. Bererti Nabi fit pada usia Nabi 40, 50 dan ke atas. Persoalan bagi kita, fit ke kita untuk solat? Fit ke kita untuk pergi berjihad? Fitkan badan. Belanja. Mes ni, duk jap. Baik Sihat Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa bro? Nama saya Aiman Ahmad. Panggil apa? Panggil Aiman. Takkan nama sikit tak ada? Nama sikit orang panggil Im. Im? Ya, Im. Boleh buka tepi tak? Nak tengok muka? Boleh. Handsome siul. Okey, Im. Berapa lama dah dengan skate? Dari 14 tahun. Sekarang umur berapa? Sekarang 26. Kau 26 Im? Betul. Saya dah kerja. Ya. Sekarang kerja apa tu kalau boleh tahu? Sekarang baru habis degree. Sekarang macam kerja dengan ayah. Kerja provide macam services. Oh, services. Team building, consultant. Oh, ya ke? Oh, nanti kita boleh sinergi lah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okay, Im, apa benda yang buat kau passion sangat dengan skateboard ni? Ada orang dia kata kalau macam cycling kan, dia panggil apa, dia dapat challenge diri dia. Mungkin kalau untuk skateboard ni apa yang buat sampai kau hook gila lah? Sebab di mana saya tinggal tu ada dekat Lembah Keramat. Okey, ada skatepark kat situ. Oh, ni panggil skatepark ni? Skatepark. Okey, skatepark. Yang saya duduk so macam saya start ni dari abang saya. Abang saya yang kenalkan skate. Saya dah banyak tanya lah pasal awak kan. Kalau awak tanya saya, tanyalah. Tak nak tanya pun tak apalah. Saya faham kan. Okey, ada persoalan? Kalau macam saya ni pakai ni boleh bawa solat. Contohnya kalau saya tak ada kain pelikat. Tapi saya nak solat terus. Oh, nak macam ni nak terus solat terus? Terus. Solat terus? Tiba-tiba kena solat memang. Baguslah bro. Dia solat ni yang penting tutup aurat kan. Jadi macam ni saya tengok lepas ni lutut ni. Okey, ni lutut. Lepas. Ni pun dah labur. Cuma kalau contoh nak solat tu turunkan sikit lagi sebab kita takut masa sujud ke masa tahiyat tu kan dia nampak sikit. Tapi rasanya lepas. Kasut okey lepas. Jadi hari ni yang paling
paling penting bagaimana kita punya kehidupan kita ni boleh membuatkan kita solat. Dan paling penting, orang yang main skate ni dia fit. Betul. Bila dia fit untuk main skate, dia pun fit untuk solat. Betul. Ajar saya sikit 1-2 move, mana tahu yang senang lah kan. Ya, senang, ya. Okey, boleh pakai balik topi. Nanti sebab nampak muka je. Okey. Try simple. Dia kalau dah jatuh sekali, kena buat lagi. Okey bro, thank you bro. Okey, terima kasih Man. Bila sebut pasal cergas ni, dah tentu saya pun nak kena cergas lah. Izinkan saya bersenam kejap. Nak tarik lah, nak elokkan sendi-sendi tangan ni. Nampak? Ini macam nak tidur je. Tapi tak apa. Kalau kita banyak bersenam, badan kita sihat. Kalau nak tahu kan, Nabi SAW pun bersukan juga. Kalau kita pergi dekat Madinah Al-Munawwarah, kita boleh Google sama-sama. Kita tengok ada satu tempat, lokasinya, nama dia Masjid Sabak. Sabak ini dia ambil daripada maksud pertandingan. Pernah tak kita dengar cerita Nabi main lari-lari dengan Aisyah, isteri Nabi? Dan juga pernah tak kita tengok bagaimana Nabi dan juga pasukan tentera Nabi, sahabat Nabi bersenam, buat latihan kecergasan, latihan fitness. Semua itu di lokasi Masjid Sabak, iaitu masjid pertandingan ataupun tempat latihan Nabi SAW. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW, bukan saja orang yang kuat bersenam, Nabi ni orang yang fit, orang yang cergas. Perut Nabi, tulang belakang Nabi, otot Nabi, ini memang bahagian-bahagian yang kuat dan cergas. Sebab itu Nabi boleh angkat pedang, Nabi boleh tunggang kuda, dan Nabi boleh berdakwah daripada awal pagi sampai ke malam. Jadi jangan malas-malas lagi, bangkit, bangun. Subuh, Zuhur, Asar, Isyak dan Maghrib kita solat sama-sama. Badan jadi sihat, aktiviti sukan pun kita cergas bersama. Istiqamah dalam ibadah, kerana itulah tanda untuk kita mendapat cinta Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.